Simpanan emas sebagai dana pendidikan anak-anak. Kos pendidikan adalah salah satu kos yang sangat besar yang setiap ibu bapa pasti akan memikirkan apakah cara yang terbaik bagi menampung kos pendidikan anak-anak kelak. Ada yang menabung di dalam tabung haji, ASB, ASPN dan sebagainya. Ya, memang kita boleh memohon pinjaman PTPTN mahupun beasiswa untuk menanggung kos pendidikan anak-anak. Tetapi, adakah kita bersedia membebankan anak-anak kita dengan hutang dikala mereka baru mula mengenal erti kehidupan? Sebagai ibu bapa, kita semestinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu cara untuk mengurangkan beban kos pendidikan anak-anak ialah dengan menyediakan simpanan pendidikan seawal usia anak-anak kita. Dengan simpanan emas, kita dapat mengekalkan nilai simpanan tersebut kerana harga emas sentiasa meningkat untuk jangka masa panjang berbanding wang ringgit. Nilai ringgit akan sentiasa menurun disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah kesan inflasi. Contohnya, RM30,000 hari ini tidak akan sama nilai untuk 18 tahun akan datang kerana kesan inflasi terhadap nilai mata wang. Selain daripada itu, kos pendidikan juga akan meningkat dalam tempoh 18 tahun tersebut. Dengan simpanan emas, kita dapat mengimbangi kesan inflasi dan juga kenaikan kos pendidikan tersebut. Tahukah anda, hari ini dah ada platform akaun emas gap yang membolehkan bayi seawal usia seminggu untuk mula menabung emas. Kita panggil akaun gap junior. Seawal usia anak sebulan, kita dah boleh menabung emas secara konsisten. Nak mulakan simpanan emas dengan akaun emas gap di Public Gold? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.